Hai, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Ami akan tunjuk cara paling mudah buat coklat Biscoff homemade yang nampak premium, sesuai untuk hidangan raya, door gift ataupun jualan. Bayangkan coklat lemak berkrim, cair di mulut, digabung dengan rasa karamel ranggup Biscoff yang memang padu. Untuk peminat-peminat Lotus Biscoff, anda perlu cuba resipi premium ini. Tak perlu bahan susah, tak perlu teknik rumit. Hasil dia memang nampak mahal dan sedap gila. Jadi, jangan skip. Jom kita mula dan tengok macam mana nak hasilkan biskut coklat Biscoff yang sedap dan premium ini. Dengan teknik mencairkan coklat cara mudah dan tidak mengecewakan. Kita perlukan 1 ketul butter salted suhu bilik. Kita perlukan Biscoff smooth spread. Kita ambil 3 sudu makan. Kita masukkan sekali. Kemudian kita perlukan biskut Biscoff juga. Dalam 1 paket tu kita kisar dia, jadikan dia halus lah ya, sebab kita nak campur dalam biskut tu nanti. Selepas kisar, bolehlah kita masukkan ke dalamnya terus. Lepas tu kita masukkan 1 cawan Nestem dan 3 sudu makan kelapa kering untuk tambah aroma pada biskut kita. Kemudian kita masukkan 3 sudu makan susu tepung. Ini jadikan dia lebih lemak. Semua bahan-bahan ni kita gaul sempurna. Kita tak perlu putarsakan lah ya. Kita gaul sempurna. Kemudian kita boleh masukkan tepung gandum. Tepung gandum kita masukkan sedikit-sedikit lah ya. Dalam anggaran 2,5 ke 3 cawan tepung gandum. Kita gaul sempurna semua bahan-bahan ni. Bila dah sempurna, bolehlah kita rehatkan adunan kita ini. Kemudian kita ambil sudu untuk sukat lah. Senang nak dapatkan bola-bola kecil kan yang ikut sukatan yang sama. Kita bulatkan dia kecil-kecil macam ni sebab kita nak salutkan dengan coklat nanti. Jadi kita tak boleh buat besar-besar sangat lah ya. Macam ni dah sesuai dah sangat. Dan bolehlah kita susun dalam kita punya tray yang telah dialas dengan kertas minyak ataupun kita dah greasekan lah ya. Kemudian kita boleh panaskan oven kita 170 darjah Celsius dan kita bakarlah biskut kita ini menggunakan api atas dan bawah selama 20 minit. Selepas 20 minit biskut kita dah siap, bolehlah kita keluarkan biskut kita ini dan sejukkan dahululah biskut kita ni sebab nanti kita nak salut dengan coklat. Cara nak buat coklat mudah sahaja. Kita ambil 1 cawan coklat coin berries, 100 gram coklat compound bar dan setengah sudu cocoa butter. Semua bahan-bahan ni kita cairkan sama ada double boil ataupun pakai microwave oven. Kemudian kita masukkan badam cincang yang telah dipanggang terlebih dahulu. Kemudian bolehlah kita masukkan biskut kita yang dah sejuk tadi tu ke dalamnya. Gaul-gaul macam ni. Kemudian sudukanlah ke dalam cawan. Atau kalau tak nak cawan pun boleh sahaja. Okey, kita buat semua macam ni sampai habis. Kemudian bolehlah kita anginkan dia. Tak payah simpan peti sejuk pun. Kita sudukan macam ni. Kita letak dalam bawah kipas saja. Dia akan mengeras. Jadi coklat ni biasa jadi masalah ramai yang komplain. Tak boleh keras. Dia kena simpan peti sejuk. Tak perlu ikut sukatan ni. Mudah sahaja. InsyaAllah. Jadi tak perlu simpan peti sejuk pun lah. Ya. Jadi perempuan perlu cuba biskut Lotus Biscoff coklat ini yang sangat sedap dan sangat berlemak. Tentu akan jadi kegemaran ramai. Jangan lupa subscribe Dapur Ami, like, share dan juga komen saya nantikan. Sehingga bertemu lagi. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum.